Korang tahu apa yang kelakarnya? Aku pernah jumpa rakyat Malaysia yang dah pergi Bali 3 kali. Tapi ingat Jakarta tu just KL versi Indonesia je. Dan aku pernah jumpa orang Indonesia yang assume Pulau Pinang ni pulau kosong yang ada pantai je. Hakikatnya, kedua-dua negara ni berbeza sangat. Sampai kalau korang keliru antara keduanya, macam korang confuse Korean barbecue dengan Japanese sushi. Yeah, both makanan Asia. Tapi cuba serve bulgogi kat restoran Tokyo. Tengok apa jadi. Sebelum kita start, aku nak minta tolong sikit. Kawan Indonesia aku cakap, rakyat Malaysia sebenarnya tak kisah pun nak faham beza sebenar antara negara kita. Dia kata kita just assume kita sama je sebab bahasa pun agak serupa. Aku cakap dia salah. Rakyat Malaysia memang nak tahu apa yang buat kita unik. Tolong proof dia salah untuk aku. Kalau korang betul-betul nak belajar benda real hari ni, stay sampai habis. Assalamualaikum. Aku start dengan benda yang confirm mengejutkan korang. Indonesia ada lebih daripada 17,000 pulau. Malaysia, kita ada dalam 878 pulau. Dah nampak kan bezanya skil dia. Tapi ini yang ramai orang miss. Populasi Indonesia dalam 280 juta orang. Malaysia duduk kat lebih kurang 34 juta je. Ini bukan sekadar beza sikit. Ini Indonesia ada hampir sama populasi macam seluruh Amerika Syarikat, tapi disekat dalam kawasan yang sebenarnya lagi kecil dari US. Populasi Malaysia lagi dekat dengan Kanada. Ini secara fundamentalnya mengubah segala-galanya tentang cara negara-negara ni operate. Fikir macam ni. Bila Indonesia buat keputusan polisi, mereka kena koordinat merentas 34 provinsi, berbilang zon waktu, beratus-ratus kumpulan etnik dan beribu-ribu pulau di mana ada orang yang tak pernah tengok lampu isyarat pun. Bila Malaysia buat keputusan polisi, kita koordinat merentas 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Mostly dihubungkan dengan jalan raya yang korang boleh memandu. Macam compare antara manage kedai kopi tepi jalan versus manage Starbucks seluruh dunia. Kedua-duanya jual kopi, tapi kompleksiti tu langsung tak sama level. Dan ini terpancar dalam cara yang korang tak sangka. Bagi aku contoh real. Aku ada sembang dengan sepupu aku yang duduk Johor. Dia drive ke Singapura kerja setiap hari. 45 minit dalam trafik, dia dah sampai negara lain. Normal je untuk dia. Lepas tu aku jumpa orang Indonesia yang perlukan 7 jam naik flight dari Papua ke Jakarta. Dan tu dalam negara sama. 7 jam. Korang boleh terbang dari KL ke separuh Asia dalam masa tu. Rakyat Malaysia yang komplain pasal drive 3 jam ke Penang akan bunyi memang ridiculous gila pada orang yang kena island hopping dalam Indonesia just nak lawat family. Sekarang jom cakap pasal benda yang semua orang salah faham. Bahasa. Orang dengar bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia dan fikir sama je kan? Salah. Ini lebih macam British English versus American English, tapi sebenarnya beza dia lagi besar. Orang Malaysia cakap kereta, orang Indonesia cakap mobil. Kita cakap televisyen, mereka cakap TV. Kita cakap beg, mereka cakap tas. Ini bukan sekadar beza accent, ini perkataan completely different. Ini yang menarik. Rakyat Malaysia generally boleh faham media Indonesia senang je. Movie Indonesia, lagu Indonesia, berita Indonesia, mostly kita faham. Tapi orang Indonesia, mereka struggle lagi teruk dengan konten Malaysia. Korang tahu kenapa? Sebab bahasa Malaysia kita dah absorb English banyak gila. Kita cakap shopping, orang Indonesia cakap berbelanja. Kita cakap parking, mereka cakap parkir. Kita terus je cakap, saya nak pergi shopping dekat parking lot.
Dan orang Indonesia macam, bahasa apa korang cakap sebenarnya? Tapi beza yang real tunjuk dalam kehidupan harian. Kat Malaysia, kalau korang tak boleh cakap English, korang seriously limit diri sendiri. Kebanyakan kerja korporat perlukan English. Pendidikan tinggi selalu dalam English. Borang kerajaan ada translation English. Korang boleh navigate KL, cakap English je pun totally fine. Indonesia? Bahasa Indonesia dominate segala-galanya. Ya, orang Indonesia berpendidikan kat Jakarta cakap English, tapi luar bandar besar, korang betul-betul perlukan bahasa. Syarikat Indonesia mungkin buat seluruh board meeting dalam bahasa Indonesia. Syarikat Malaysia? Even dalam bilik penuh orang Melayu, kalau ada business involved, English mula masuk. Bagi aku, hit korang dengan benda pasal makanan, sebab ini yang orang really tunjuk kejahilan mereka. Ada orang pernah cakap kat aku, semua pun nasi lemak dengan rendang je. Aku hampir gila. Ya, kedua-dua negara ada rendang. Ya, kedua-dua ada nasi lemak. Tapi cakap makanan Malaysia dan Indonesia sama, macam cakap semua pasta sama sebab dibuat dari tepung dan air. Makanan Indonesia memang intens. Mereka guna lebih cili, lebih rempah, lebih kompleksiti dalam sambal mereka. Rendang Indonesia dari Padang akan buat korang nangis kalau korang tak ready. Rendang Malaysia masih pedas, tapi lagi smooth, selalu lagi manis, lebih coconut forward. Orang Indonesia guna terasi. Fermented shrimp paste tu dalam semua benda. Orang Malaysia guna belacan, yang serupa tapi kita apply berbeza. Sambal Indonesia akan ada 20 bahan dan ambil masa 3 jam nak buat properly. Sambal Malaysia selalu lagi simple, lagi cepat, tapi sama sedap dalam cara yang berbeza. Dan budaya makan sendiri? Completely different. Kat Indonesia, especially Jawa, korang jumpa warung merata-rata yang serve nasi campur, di mana korang point kat pelbagai lauk dan mereka timbus kat pinggan korang. Whole konsep dia adalah abundance. Multiple protein, multiple sayur, multiple sambal. Kat Malaysia, kita lagi structured. Korang order hidangan spesifik. Nasi kerabu, nasi dagang, nasi kandar yang, serupa macam nasi campur, tapi rasa totally berbeza sebab pengaruh India Muslim. Cakap pasal pengaruh, ini young wild food scene. Malaysia heavily shaped oleh komuniti Cina dan India. Roti canai, pengaruh India. Char kway teow, pengaruh Cina. Bak kuteh, pengaruh Cina. Identiti makanan kebangsaan kita adalah campuran cantik Melayu, Cina dan India. Indonesia ada pengaruh Cina juga, terutama kat bandar, tapi identiti makanan mereka lagi anchored dalam masakan serantau Indonesia. Makanan Padang, makanan Sunda, makanan Jawa, makanan Bali. Semua variasi Indonesia. Tak banyak pengaruh budaya luar dalam mainstream food scene. Beza harga akan blow mind korang. Aku cek ni recently sebab aku nak nombor real. Sepinggan nasi lemak kat KL kos korang dalam 6 hingga 8 ringgit kat tempat biasa. Kat Jakarta, nasi uduk yang basically versi mereka, kos dalam RM15,000 hingga RM25,000. Bunyi macam lebih sampai korang sedar tu cuma 5 hingga 8 ringgit je. Harga serupa kan? Tapi ini dia, gaji berbeza. Fresh graduate kat KL mungkin start RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Kat Jakarta mungkin 5 hingga 7 juta rupiah. Yang convert kepada dalam RM1,500 hingga RM2,000. Jadi nasi uduk tu sebenarnya kos mereka proportionally lebih dari gaji mereka. Sewa rumah cerita yang real. Apartment decent kat KL, maybe Mont Kiara atau tempat cantik, korang tengok RM2,000 hingga RM3,500 sebulan. Kat Jakarta, tempat comparable kat area bagus macam Kemang atau Senopati,
maybe 8 hingga 15 juta rupiah, yang roughly 2,400 hingga 4,500 ringgit. Tapi ingat, mereka dapat gaji lagi rendah on average. iPhone kat Malaysia kos dalam 4,500 ringgit untuk model baru. Kat Indonesia, dalam 15 hingga 18 juta rupiah, yang adalah 4,500 hingga 5,400 ringgit. Lagi mahal dan mereka dapat gaji lagi sikit. The math tak sama cara dia math. Jom cakap pasal benda yang nobody mention. Infrastruktur dan pembangunan. Malaysia kecil dan relatively senang nak develop. Kita bina highway connecting bandar besar kita decades ago. Lebuh Raya Utara Selatan buka 1994 dan korang boleh drive dari Thailand ke Singapura atas dia. Rest stop bersih, jalan raya well-maintained, signage proper. Indonesia masih kerja untuk connect pulau-pulau mereka properly. Mereka dah buat progres besar, jangan salah faham. Tapi bila korang deal dengan 17,000 pulau dan population spread macam tu, infrastruktur jadi cabaran completely different. Malaysia ada salah satu kadar urbanisasi tertinggi kat Asia Tenggara. Dalam 78% rakyat Malaysia tinggal kat kawasan bandar. Indonesia, lebih kurang 58%. Tu beza masif. Ia bermakna Indonesia masih ada populasi luar bandar besar yang hidup lifestyle tradisional yang semakin rare kat Malaysia. Korang boleh jumpa kampung Indonesia di mana orang tak pernah tinggalkan pulau mereka, tak pernah tengok shopping mall, hidup completely outside sistem ekonomi moden. Kat Malaysia, even kawasan paling luar bandar kita pun dihubungkan dengan jalan raya. Ada elektrik, ada akses kepada perkhidmatan kerajaan. Ini benda yang really tunjuk beza. Malaysia ada sistem pengangkutan awam yang pretty robust kat KL. LRT, MRT, monorail, bas, banyak pilihan. Tak perfect, tapi functional. Jakarta, mereka ada sistem bas Transjakarta dan mereka tengah bina MRT. Tapi untuk bandar lebih 10 juta orang, pengangkutan awam masih developing. Kebanyakan orang Jakarta rely on motosikal dan kereta. Sebab tu traffic mereka absolutely legendary. Traffic KL, annoying. Traffic Jakarta adalah lifestyle. Sistem pendidikan split teruk juga. Sistem pendidikan Malaysia lagi centralized. SPM adalah SPM mana-mana. Korang ambil kat Perlis atau Sabah, exam sama. Indonesia ada peperiksaan kebangsaan sendiri, tapi variasi serantau dalam kualiti pendidikan lagi besar. Sekolah kat Jakarta versus sekolah kat luar bandar Kalimantan might as well dalam negara berbeza. Malaysia masih ada jurang pendidikan luar bandar-bandar, tapi tak macam scale Indonesia punya. Budaya universiti berbeza juga. Pelajar Malaysia selalu belajar luar negara. Singapura, UK, Australia, kita ada merata. Macam expected kalau korang mampu. Pelajar Indonesia belajar luar negara juga, tapi proportionally kurang. Sebab kos dan fakta yang Indonesia ada university excellent. Locally, UIITB, UGM, ini institusi serius. Orang Indonesia lebih likely stay rumah untuk universiti. Lepas tu maybe pergi luar negara untuk postgrad. Rakyat Malaysia lebih likely cuba keluar untuk undergrad sendiri. Amalan agama tunjuk beza menarik. Kedua-dua negara majoriti Islam, tapi gaya berbeza. Islam Malaysia selalu lebih konservatif dalam dasar awam. Kita ada mahkamah syariah, polis agama, pengaruh Islam lagi jelas dalam kerajaan. Indonesia adalah populasi Muslim terbesar dunia, tapi kerajaan mereka officially secular. Pancasila, falsafah negara mereka, mengakui Tuhan, tapi tak spesifai Islam. Korang akan jumpa Indonesia ada kepelbagaian agama lebih visible dalam kehidupan harian. Bali majoriti Hindu. Bahagian Sulawesi dan Papua majoriti
Kristian. Malaysia ada kepelbagaian agama juga, tapi identiti Melayu Muslim lagi sentral secara politik. Bagi aku, close loop yang aku buka tadi. Ingat bila aku cakap Indonesia ada 280 juta orang? Tu buat mereka negara keempat paling ramai penduduk dunia. Malaysia tak masuk pun top 40. Ini bermakna ekonomi Indonesia, walaupun ada pendapatan per kapita lagi rendah, adalah masif dalam jumlah keseluruhan. Mereka dalam G20. Malaysia tak ada. Pasaran domestik mereka sahaja boleh support industri yang Malaysia kena ekspor untuk survive. Syarikat Indonesia boleh jual kepada orang Indonesia je dan masih boleh bina bisnes $1 billion. Syarikat Malaysia kena fikir regional dari hari pertama. Dan benda bahasa yang aku mention tu, ia affect media dan budaya massively. Movie Indonesia, music Indonesia, Influencer media sosial Indonesia ada audience domestik besar. Sebelum mereka fikir nak pergi international, pasaran domestik Malaysia lagi kecil. Jadi, industri hiburan kita sentiasa kena fikir pasal Singapura, Indonesia, Brunei, rantau lagi luas. Sebab tu artis Malaysia selalu nyanyi dalam berbilang bahasa. Orang Indonesia boleh bina seluruh kerjaya dalam bahasa Indonesia sahaja. Ini benda paling besar yang kebanyakan rakyat Malaysia tak sedar. Indonesia bukan just Malaysia yang lebih besar, ia adalah scale complexity yang completely different. Kita share sejarah, kita share sebahagian bahasa, kita share agama untuk ramai dari kita. Tapi pengalaman hidup sebenar, jadi orang Indonesia versus jadi orang Malaysia adalah worlds apart. Kebimbangan terbesar rakyat Malaysia mungkin kos bandar, trafik, inflasi. orang Indonesia mungkin deal dengan benda sama, tapi juga tertanya-tanya bila jambatan ke pulau mereka akan dibina. Kalau bahasa serantau, mereka akan survive generasi lain. Kalau keputusan Jakarta akan reflect realiti mereka. Memahami ini penting, sebab kita jiran. Kita rakan ASEAN. Kita selalu dikumpulkan bersama oleh seluruh dunia. Tapi kita bersama buat kedua-dua negara diservis. Kekuatan Malaysia dalam kepelbagaian kita, konektiviti kita, lokasi strategik kita, tenaga kerja berbilang bahasa, berpendidikan kita. Kekuatan Indonesia dalam skil mereka, kekayaan budaya mereka, pasaran domestik masif mereka, pengaruh serantau mereka. Kekuatan berbeza, cabaran berbeza, identiti berbeza. Jadi, next time ada orang cakap Malaysia dan Indonesia basically sama, korang tahu lebih baik. Korang akan tahu yang kita related. Absolutely. Kita family dalam banyak cara. Tapi kita tak sama. Dan tu sebenarnya cantik. Ia bermakna kita ada benda berbeza untuk offer antara satu sama lain. Perspektif berbeza untuk share. Cara berbeza untuk solve masalah. Kalau ini ubah cara korang tengok jiran kita, tekan butang like tu. Subscribe kalau korang nak lebih konten breaking down beza real yang actually matter. Komen bawah dengan satu benda yang korang belajar hari ini yang mengejutkan korang. Dan ingat, memahami beza kita bukan pasal division, ia pasal appreciation. Macam tu kita bina respect real antara negara. Jumpa korang dalam next one.